Empat lelaki berhadapan hukuman mati di tali gantung selepas dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Teluk Intan hari ini atas dua pertuduhan mengedar dadah jenis metafetamin seberat 28,850 gram minggu lalu. Tertuduh N. Mahendran 48, B. Vasanathan 45, P. Siva Ganesh 43 dan N. Devadaran 33 mengaku tanda faham selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa dalam bahasa Tamil di hadapan Magistrate Naidatul Atira Azman. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada keempat-empat tertuduh. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, kesemua lelaki itu didapati telah mengedar dadah berbahaya jenis metafetamin anggaran berat 27,050 dan 1,800 gram di sebuah premis tidak bernombor di Kampung Baru Sungai 2 Ulu Bernam di dalam daerah Bagan Datuk antara 12 hingga 16 Mac 2025. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah 39B-2 Akta yang sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Kesalahan itu memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan jika tidak dihukum mati boleh dihukum tidak kurang 15 sebatan jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Perdana Raya Izzuddin Fakri Hamdan manakala keempat-empat tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan 3 Jun depan untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia. Media sebelum ini melaporkan taktik licik sindiket memproses dadah menyewa sebuah rumah kampung yang daif di kawasan terpencil di Ulu Bernam untuk dijadikan makmal terbongkar selepas diserbu polis pada 12 Mac lalu.